Dekat tangan saya ni ada gold bar 50 gram emas public gold yang berketulinan 999.9. Tahu tak sekarang nilainya dah lebih RM29,000. Soalan dia, kalau kita berjaya kumpul beberapa keping gold bar 50 gram ni, apa sebenarnya kita boleh buat? Kalau satu keping 50 gram ni nilainya dah cukup untuk dana kecemasan keluarga. Macam kalau kereta rosak nak tampung rawatan ataupun nak bantu mak ayah masa susah. Ada 3 keping 50 gram nilainya dah lebih RM87,000. Cukup untuk buat deposit rumah yang pertama ataupun buka satu bisnes kecil tanpa buat pinjaman bank pun. Ada 5 keping nilainya dah lebih RM145,000. Nilai ni cukup untuk selesaikan hutang-hutang yang tertunggak. Jika kita ada 7 keping, tahu tak nilainya dah lebih RM203,000. Dengan nilai ni boleh biayai pendidikan anak-anak sampai universiti ataupun keluar negara. Tak perlu risau lagi dana pendidikan untuk anak-anak. Dan kalau kita dah ada 10 keping gold bar 50 gram nilainya sangatlah besar, RM290,000. Itu dah tahap dana persaraan ataupun simpanan masa kita tak bekerja lagi. Jadi jangan pandang rendah bila kita dah capai 1 keping 50 gram emas ni. Dengan 50 gram ni boleh capai banyak matlamat dalam kewangan kita. Nak tak saya bantu dapatkan 50 gram emas yang pertama ni dengan cara mudah? Boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. Surat satu, cek komen, jangan lupa follow.